Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Jadi hari ini kita ada satu berita baru yang saya rasa agak besar juga, iaitu JAC, syarikat automotif China dan juga pembekal bateri, telah berjaya menghasilkan A-sample bateri solid state. Jadi adakah ini bermakna era bateri cecair akan berakhir? Jadi dunia automotif EV baru saja menerima satu berita besar jugalah, yang kita kata kejutan juga daripada China. Sebenarnya kumpulan JAC melalui anak syarikatnya Greater Bay Technology hari ini mengumumkan bahawa mereka telah berjaya menghasilkan A-sample bateri untuk solid state. Ini lebih awal daripada yang dijangkakan oleh penganalisa lah. Bagi kita yang mengikuti perkembangan teknologi powertrain, ini bukan saja sekadar berita corporate. Tapi ini adalah ceritanya, kita kata green light ataupun lampu hijau yang pertama menunjukkan bahawa bateri tanpa cecair bukan saja sekadar teori dalam makmal, tapi memang dah menjadi mula melangkah ke alam realiti. Jadi dalam kitaran, apa maksudnya sampel A sebenarnya? Jadi dalam kitaran pembangunan komponen automotif, fasa A sampel ni adalah langkah kritikal yang pertama lah. Dia langkah pertama bermaksud rekaan kimia dan sel tersebut sudah berfungsi sepenuhnya dalam produk prototype fizikal. Ini membuktikan bahawa resepi yang gunakan untuk membangunkan produk ni oleh jurutera JAC benar-benar menjadi, apabila diadun, menjadi satu sel bateri yang lengkap. Selepas ni dia akan beralihlah ke pasar B sample, C sample dan seterusnya D sample lah, yang untuk mass market betul-betul. Jadi bateri solid state ni kita kata sebagai holy grail bagi industri EV. Versi JAC ni membawa beberapa angka yang cukup menggerunkan. Seperti yang mungkin korang pernah dengar saya cakap kat sini, antara milestone penanda aras yang penting ialah bila bateri mencapai kepadatan tenaga 500 watt hour untuk setiap kilogram. Jadi untuk bateri JAC ni dikatakan boleh mencecah tahap ini. Ini berbanding dengan lithium ion sekarang lah yang terbaik, tak kiralah untuk ternary pun sekalipun, hanya dalam sekitar 300-350 watt hour. Kalau untuk LFP 200-250 watt hour untuk setiap kilogram. Ini menjadikan range ataupun jarak tempuh, jarak jelajah boleh meningkat sekali ganda tanpa menambah berat kereta. Jadi kalau sebelum ni bateri 100 kilowatt hour tu memang sangat berat lah, tak tahulah berapa, 7-8 ke dekat 1 tan lah. Untuk yang sekarang ni dia dah turun banyak lah. Kalau betul capai 500 watt hour per kilogram ni, maka ia akan jadi jauh lebih ringan. Kerana antara juga kelebihan bateri solid state ni sebabkan dia menggunakan pepejal 100%, tidak ada elektrolit cecair yang mudah terbakar. Bateri ni dikalaupkan telah juga lulus ujian tusukan paku ataupun nail penetration tanpa sebarang asap atau tanpa sebarang api. Walaupun teknologi solid state ni biasanya suka untuk dicas laju lah, tapi JAC mendakwa mereka mampu mencapai tahap mengecas 2C hingga 3C. Orang kata konteks lah, 3C ni kiranya macam bateri awal dululah. Maksudnya kalau kita ada bateri 100 kilowatt, kalau ada 2C dan boleh charge dalam masa 30 minit. Kalau bateri tu 3C boleh charge dalam masa 20 minit. So yang ini sekarang kita nampak dah mula sampai ke tahap 2C ataupun 3C pada yang normal-normal punya kereta lah. Kereta-kereta yang lebih laju ada sampai 4C pun ada, 5C pun ada. Kalau yang kita tengok mega charger sekarang, saya rasa lebih daripada itulah. Jadi bagi kita di Elektronika, ini adalah satu berita yang saya rasa agak penting juga, kerana dengan adanya bateri solid state dan mencecah 500 watt hour per kilogram, dia akan mengubah landscape industri otomotif lagi sekali. Dan yang pentingnya, dia hanya akan boleh meningkat lagi lah, dan dikatakan potensi untuk solid state bateri ni boleh mencapai sehingga 1 kilowatt hour per kilogram. Itu nampak bunyi macam pie in the sky. Mungkin kita akan capai dalam masa 5, 10, 20 tahun lagi. Tapi saya rasa peningkatan tu akan terus berlaku lah. Bagaimana itu saya tak pastilah. Jadi apapun kita dekat Elektronika, kita tahu bahawa teknologi hebat ni kalau tak ada application, tak ada makna lah. Apa yang menarik ialah satu, kepantasan JAC melakukan benda ni, dan ia ahead of the curve lah, sebab banyak yang menjangkakan bateri solid state hanya akan boleh masuk pengeluaran komersial
paling awal 2027 ataupun 2028. Sampel A ni bukanlah kata dah memang betul-betul boleh, tapi adalah lebih dekat lah kan, lebih dekat. Jadi bateri ni dia orang katakan akan dipasangkan pada model hype tech dia orang. Ini model yang punya top end punya hype model, dan ini akan mungkin kita nampak lah, kalau ada nasib baik mungkin kat Beijing kita akan nampak dia punya bayang-bayang dia dan sebagainya, macam mana rupa solid state battery ni. Tak tahulah sempat tak sempat. Jadi adakah ini bermakna LFP dan MNC yang kita gunakan sekarang sudah ketinggalan zaman? Mungkin belum lagi. Mungkin kos pengeluaran solid state masa ni masih lagi tinggi, kita rasa. Namun langkah-langkah yang JEC ambil ni membuktikan bahawa satu lagi anjakan sedang berlaku dalam dunia EV. Dan sebelum ni anjakan tu dia jadi macam orang kata satu jenaka lah solid state ni kan. Orang kata another 3 years tu macam orang kata nuclear fusion lah, another 20 years. So ni nampaknya macam dah nak masuk dah. Tak tahulah, kita tengok dalam sebulan dua ni kalau betul-betul bateri ni keluar. Sebab satu lagi Donut pun Donut punya bateri dekat Scandinavia pun claim dia orang dah cecah solid state dan sebagainya. Kita tengok apa yang akan berlaku lah bagi peminat otomotif yang mementingkan kejuruteraan dan kecemerlangan teknikal ni. Saya rasa satu fasa yang cukup menarik untuk diperhatikan lah. Apa maksudnya kepada kita? Well, range akan bertambah, harap-harap battery lifespan akan bertambah, dan daripada situ kita tengok ke mana ianya akan pergi. Terutama sekali dalam keadaan sekarang di mana harga minyak semakin tak menentu akibat kegilaan kuasa besar Amerika Syarikat dan proksinya Israel. Kita berharap benda ni akan tidak berterusan, tapi apa pun kita harap benda ni akan perkembangan bateri solid state ni akan memberikan kita satu alternatif yang lebih mampan. Okey, sampai situ video kita kali ini. Kalau boleh tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Korang rasa penting tak pembangunan bateri solid state ni? Adakah korang dah bersedia untuk membeli kereta elektrik, atau masih lagi nak menunggu bateri solid state baru nak beli? Tunggu kereta dapat range 1000 km baru nak beli? Tolong komen kat bawah. Okey, yang mana masih belum langgan, tolong tekan butang langganan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Mana Malaysia, mana berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.